Weh, ramai gila orang muda rugi ribuan ringgit masa beli rumah pertama. Anda janganlah jadi murah hati sangat nak sedekahkan duit buta-buta tau. Wahai orang muda, kalau anda ada plan nak beli rumah tahun 2025 atau 2026 ni, tolong dengar sampai habis. Ramai orang muda semangat berkobar-kobar nak beli rumah, tapi senang terlepas pandang benda ni. Simpan video ni dulu, nanti dah sign S&P baru nak cari video ni, memang tak jumpa dah dek. Tekan save dan like dulu. Anda tahu tak sekarang ni masa terbaik nak beli rumah? Kenapa? Sebab ada dua penjimatan besar yang anda boleh dapat. Pertama, skim SJKP. Anda boleh dapat margin loan sampai 100%. Maksudnya apa? Maksudnya tak payah pening kepala nak kumpul deposit 10% yang berpuluh ribu tu. Hai, saya Melissa. Kepakaran saya ialah bantu sematkan loan rumah supaya lebih mudah lulus. Kedua, pengecualian duty stamp. Ni paling best. Anda boleh jimat sampai 11,500 untuk duty stamp S&P dan loan tau. Duit 11,000 yang jimat tu boleh buat kabinet dapur dan beli perabot. Tapi ada syarat tau. 1. Wajib rumah pertama. 2. Bukan jenis apartmen atau rumah jenis Soho. 3. Harga rumah mesti bawah 500,000. 4. Rumah subsidi dan under construction pun boleh. Janji lokasi di seluruh negara. Satu benda yang anda kena ingat, pengecualian ni tak automatik. Peguam anda kena tolong mohonkan. Jadi, anda wajib ingatkan peguam. Kalau peguam lupa, anda yang melopong nanti. Jangan lupa follow Melissa untuk tips yang berguna. Dan kalau anda ada soalan, boleh komen di bawah.